أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa sama dua-dua tu? Wayah sama juga? Dia jadi so ya. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Itu lagu Bayati dah. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم. Nama dia lagu Sabar dah. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. Sila.
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. Ayatnya ayat pilihan apa Cik Rusdi memang Haji Rusdi memang dia agak cabaran sikitlah untuk amal baguslah. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Kena ngejah molek-molek. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Ulas sekali kan? Insyaallah. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sallallahu alaihi. Sekali lagi dah, mula. Tak sedia molek. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Amun air panah ni. Kena ada sok air panah. Ada mesin mana? Bukan suai dah air panah. Tak ingat royak ni. Boleh pergi ke? Pergi. Tangan dia kuat. Bukan suai dah air panah. Mana dah? وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. Itu lagu Nahawan. Tadi Bayati. Hak sedih-sedih tu Sabah, tak ingat royak. Lagu Sabah. Hak saat ni Nahawan. Dan terakhir tu waksa lagu lagi, lagu Jihadkah. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
Panas ke? Tak campur air ke? Ya. Okey, boleh. Aku tak minum. Tak apa. Tak minum lalu. Bukan minum lolo. Okey, panas. Tak. Mana tadi? أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم. Tu lagu Bayati, Sabah, Nahawan dan Jiharkah. Okey, kita baca mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Berarti dah. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Gitu. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. Gitu. Dia paling Okey, kita belajar teori sikit lah kan. Dalam kita belajar lagu ni dia ada ne peringkat, ne harakat, dia panggil ne harakat. Hak mula-mula tu ke alladzina kafaru tu dia panggil pengenalan dia. Pengenalan. Kita nak perkenalkan maqam ni kedudukan lagu. Okey, lagu ke apa? Lagu Bayati. Okey. Okey. Pengenalan dia. Lepas tu dia ada, selepas pada pengenalan dia ada walladzina amanu tu dia panggil rangsangan. Kita rangsanglah. Rangsangan ni nak panah lah rangsangan. Selepas daripada rangsangan
Dia panggil jawab. Jawab ni kita akak tinggi sikit. Okey. Lepas tu akak tengoklah berapa kali nak akak. Mungkin 3 ke tak kisahlah. Kemudian selepas daripada akak tu kita akak lagi. Dipanggil jawabul jawab. Tu tinggilah. Bayati mungkin tak ada lah. Selepas daripada kita akak, ni bukan selain pada bayati lah, lagu lain. Selepas pada tinggi, kita ada turun. Turun lepas pada tinggi. Turun lepas pada tinggi dipanggil suara harakat persediaan. Persediaan apa? Persediaan nak tutup. Nak tutup dah. Selepas pada tinggi kita sedia. Rendah kita turun sikit. Tak habis lagi. Turun. Suara rendah lah. Kemudian hak kena tutup. Kita tutup lagu dia. Contoh lagu mana tutup? Kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Habis sudah, bunyi sudah. Tutuplah. Kita tutup. Tapi tak semestinya kita buat net lah. Kita mungkin buat 1, 2, 3. Kita gabung ikutlah. Ikut pandai lah tu. Cuma teori dia ada net. Pertama, pengenalan. Sebab kita menulis juga. Kena ada pengenalan dulu kan. Karangan kena ada pengenalan dulu. Tajuk dia dah. Tapi lepas tu baru ada rangsangan. Rangsangan ni nak panah lah. Lepas tu tinggi. Lepas tu sebelum kita tutup, tak tutup lalu, sedia nampak. Kalau kita tulis syarat panggil penutup, kesimpulan. Kita buat kesimpulan dulu. Lepas kesimpulan baru kita tutup. Baru nampak tersusun lah. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 1, 2, 3. Okey, kita tengok, kita turun dah. Wa'amilus solihati. Tu satu teknik. Teknik apa dia panggil? Teknik turun. Dalam ilmu lagu dia panggil teknik tangga-tangga turun. Salalim nuzul. Turun sebab kita nak naik kan. Belajar dah dulu. Okey, kalau kita rasa suara kita rendah kalau turun, ada setengah orang kalau dia suara dia, pasal dia lah jenis suara dia, kalau turun dia jadi hilang suara. Ada setengah orang lagu tu kan. Dia boleh buat cara lain. Contoh, ilmu kena belajar kan. Tahulah. Dia tahu ilmu lah. Hamba mengajar taranum ni biar tahu ilmu dulu. Kan? Tak boleh buat biar dulu. Okey. Apa pilihan kalau takut hilang suara? Contoh, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Maknanya dia tak turun. Bila tak turun dia buat rentak-rentak lah sikit lah. Tu alternatif lah. Kemudian tu bayati khayyam nama dia dah. Mula-mula tu bayati asli, walladzina amanu tu bayati khayyam. Kemudian bayati syuri, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim.
1, 2, 3. Wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Tu bayati Syuri. Kemudian bayati Husaini dah. Kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. 1, 2, 3. Kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. ذلك بأن الذين آمنوا كفروا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. Situlah aku panggil sangat dah. Ataupun kita ubah sikit. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Situ dulu. 1, 2, 3. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Situ dulu. Sebab kita potong dua dah. Baru tinggi. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. 1, 2, 3. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Ada satu lagi. Itu panggil tinggi lah. Tinggi jauh berjawab. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Itu lagu Bayati dah. Kemudian lagu Sabah. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ. Lagu Sabah ni bahasa dia rih as-sabah. Sabah ni dia daripada kalau dia rih as-sabah maknanya angin rindu. Sabah tu rindulah. Wa sabah kullu sabbin lihub nasib. Maknanya sabah tu orang rindu, perindu. Orang rindu ni dia bunyi sedih. Bukan sedih gitulah bunyinya. Bunyi hanyut sikitlah. Tapi dari segi makna tu bukan nak suruh rindu sini dah. Lagunya lagu rindu, tapi sini bukan rindu, sini nak ayat kata sedih lah. Hatta idza afkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'd. Gitulah.
Kan nak berhenti situ ya, ada tempat berhenti. Boleh. Ni panggil sabah ajam. Fa idza laqitu, dia perhati dah, kita perhati sikit dah. Amba potong-potong dah biar nampak. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbal riqabi hatta idza dia apa tak? Bukan situ dah. Mana tadi? Hatta. Ambil hatta. Hatta idza afkhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'd. 1, 2, 3. Hatta idza afkhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'd. Bismillah. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. 1, 2, 3. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. Situ dulu lah. 1, 2, 3. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولكن ليبلو بعضكم ببعض. 1, 2, 3. ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. 1, 2, 3. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Tu lagu sabar dah. Ada siapa nak cuba kah? Sabar dah. Kemudian lagu Nahawan. Nahawan ni nama satu tempat. Satu tempat di Iraq. Dekat dengan Parsi lah.
Kalau tengok dalam peta tu Nahaven. Pada zaman dulu satu peperangan antara pada zaman Sayyidina Umar ada perang itu, perang Nahawan, Perang Nahawan. Jadi nama tepatlah, budaya daripada situlah. Tapi orang Arab ni dia zaman dulu dia suka merantau juga kan. Dia ambil budaya-budaya daripada seni sora di Iran tu, Iraq tu. Maka dibaca di seluruh dunia lah pada zaman itu lah. Tapi telah diubah suai lah, tak bunyi dah Iran, bunyi Arab dah. Tapi setengah-setengah qari Arab dia tak bawa lah Nahawan ni, sebab dia kata ni bukan Arab asal. Tapi boleh bawa lah. Dia Nahawan dia rengeng sikit, macam suara serok batuk-batuk ni, baca Nahawan relax sikit lah. Makna untuk lagu baca Quran dengan makna yang rengeng, makna cerita-cerita, untuk ayat-ayat berkenaan dengan cerita, ayat doa, sesuai lah Nahawan ni, sebab dia tak berat dah. Kalau Sabar tu berat tak? Berat, Sabar tu berat. Hijaz berat juga. Nahawan dia rengeng ya. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Gitu. Tak pendek sangat, payah nak buat sikit lah. Tapi boleh insyaAllah. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Gitu. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Gitu. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. 1, 2, 3. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. Situ dululah. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. 1, 2, 3. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hari ni suara serok, jadi kita buat cara serok lah. Boleh juga insyaAllah lah. Tapi tidak seperti skala lah. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. 1, 2, 3. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
Bismillah. Tu lagu Nahwan Kemudian lagu Jiharkah. Jiharkah ni pula daripada bahasa Iran asalnya. Iran ni dia ka. Ka ni maknanya tingkatan suara. Tingkatan suara. Banyak lagu-lagu ni kalau zaman dulu sebut banjakah, jiharkah, sikah, duka. Lagu-lagu zaman dulu kan. Pada hari ni tak banyaklah tinggalnya. Sikah, jiharkah. Okay. Si ni 3. Kan? 3. Dalam bahasa Iran ni. Bukan Cina. Si 3 dah. Ka tingkatan suara ketiga. Kalau du 2 lah. Duka lagu kedua, tingkatan kedua. Kalau sika maknanya lagu ketiga. Kemudian dia ada jihar. Asalnya bahasa Iran Chaka. Tapi orang Arab tak sebut cha lah. Mana ada bahasa dalam bahasa Arab huruf cha. Orang Arab sebut jihar kah. Ka tu maknanya suara lah. Tingkatan suara ke 4. Bahasa Iran tu. Iran kan ni Iran ni tengah apa, kita tak ada masalah lah kita nak sokong Iran tu. Mazhab bak lain. Tapi lah ni kita sokong Iran lah. Tak nak sokong gulawai dia tu. Doa lalu. Mana tadi? Dzalika, situ kah? Walladzina kafaru, baca dah. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. 1, 2, 3. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Cuma satu benda kita nak oyak dah. Ada orang salah faham, dia kata orang lan ni lah hak buat lagu-lagu tu ambil daripada Iran, daripada mana. Tak betul. Sebenarnya lagu-lagu ni masyarakat Arab ambil sebelum zaman Nabi lagi. Bukan selepas, bukan pada lan ni. Sebab Iran ni dia panggil Parsi zaman dulu dah. Parsi ni adalah bangsa penjajah pada zaman dulu lah. Jadi orang-orang Arab ni, kalau kita orang putih penjajah kita lah. Kita ikut orang putih lah sebab penjajah kita orang putih. Orang Arab ni dia ikut Parsi lah. Sebab walaupun Parsi tidak menjajah Arab, tapi banyak pengaruh-pengaruh Parsi tu masuk di kalangan orang Arab pada sebelum zaman Nabi lagi. Sebab tu antara kejayaan umat Islam awal-awal tu boleh menakluk Parsi tu kira hebat lah. Maknanya dia boleh mengalahkan bangsa boleh katakan penjajah zaman tu lah. Jadi bukanlah qari-qari lah ni ambil lagu-lagu Iran tu, tapi orang dulu lagi sebelum zaman Nabi telah ada budaya tu, lagu-lagu ni. Cuma bila baca Quran tidaklah baca cara Iran dah. Bukan kita asal usul dia saja daripada Iran. Lagunya kalau pergi di Iran bukanlah kata ni lagu zaman dulu Iran, bukan.
Orang Iran pun tak kata lagu Iran. Ni lagu Arab. Lagu Arab bukan lagu Iran. Cuma asal usul dia saja daripada Iran dah. Mana tadi? Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. 1, 2, 3. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Dammarallahu alaihim. 1, 2, 3. Dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له وأن الكافرين لا مولى لهم. 1, 2, 3. وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق الله العظيم. Ada soalan ke? Ada soalan tak? Tanya lah. Lagu-lagu tu kalau yang orang nak tu. Dia kena banyak mendengar lah. Kita nak oyak ni payah juga. Sebab benda lagu-lagu ni benda panggil seni sima'i. Sima'i ni seni dengar. Jadi kita orang tanya lagu mana kita nak kenal lagu. Tak ada cara lain dah lah. Kena dengar dia tengok. Tengok ke apa? Kalau hari ni kita ada banyak bantuan kan. Kalau tengok di YouTube tu tarik lah lagu Sabah. Pengenalan lagu Sabah dia tunjuklah. Okay. Lagu mana? Sabah lagu ni. Bayati lagu ni. Kita hari ni pun kita amal royak. Kita kan duk ulian tiap minggu. Dengar setahun insya-Allah kenal lah. Gitu. Cuma secara umum kalau lagu Bayati dia suara dia, kita boleh royak ciri-ciri lah. Ciri-ciri lagu Bayati ni permulaan suara dia rendah, naik. Dia kemah tapak. Bayat tu rumah, baitun. Rumah. Jadi bunyi ciri-ciri tu sederhana gitu dah. Tidak rendah benar selai pula. Okey. Kalau lagu Sabah ni lagu sedih kan? Bunyi sedih. Sabah jauh dengan Bayati. Sabah kita tak tukar dah Sabah sebab lagu dia je bunyi sedih. Orang lain tak sedih mana. Okey. Kemudian lagu Nahawan. Nahawan ni dia rengeh. Lagu rengeh sesuai untuk cerita-cerita.
Orang Piramli, Piramli ni orang tanya pasal apa Piramli sedap. Soalan ni. Piramli ni zaman dia budaya Arab tu banyak. Kan? Dia duk dengar. Sebenarnya Piramli dia ada satu penyanyi di Arab Suhu. Kalau kita dengar Piramli kita tak tahu, kita fikirlah, kita fikir. Piramli dia tiru nyanyi Arab Suhu tu lah. Nama dia Abdul Wahab. Tadi dia ambil lah nama tu, dia buat jadi Abdul Wahab tu. Abdul Wahab ni nama penyanyi. Dia Suhu di Arab. Suhu di Mesir lah. Suara dia Piramli lah. Suara dia bukan Piramli tiru suara dia. Gitu. Jadi oleh sebab banyak Piramli pengaruh dengan Arab. Salah satu lagu Piramli paling, bukan nak cerita pasal Piramli ni, tapi Piramli paling banyak lagu, kalau lagu Arab dalam cerita dia ke apa, lagu dia lagu Nahwan. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Tuhan. Tak salah sebut dah. Alhamdulillah syukur nikmat dah. Bukan nyanyi Piramli tu. Alhamdulillah syukur nikmat kepada Tuhan memberi rahmat. Banyaklah lagu Alibaba tu juga, Nahwan juga. Tak boleh nak sebut Alibaba dalam masjid, luar ada wadah. Alhamdulillah syukur nikmat so boleh lah. Tapi banyaklah, kebanyakannya lagu Nahwan lah, Piramli tu. Kalau Arab-Arab tu tak Nahwan lah. Kalau bel Hijaz Piramli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu Hijaz. Piramli kalau dari segi vokal dia memang vokal Arab. Kalau vokal ni teknik mengeluarkan suara lah. Dia kecek bunyi Melayu. Bila dia nyanyi, dia guna teknik Arab. Qari-qari kita pun gitu juga. Sedap-sedap tu. Bila kecek tak bunyi Arab. Tapi bila baca Quran, dia guna vokal Arab. Tu tujuan kita ngaji tajwid pun. Tujuan kita ngaji tajwid nak dapat vokal Arab. Piramli ni banyak lah. Dengung-dengung tu. Ada dengung. Kalau Datuk ke apa? Datuk Badli. Tok Imam dulu, Tok Imam lalu Timbalan Mufti Pahal. Dia pandai huruf abad. Bab apa? Timbalan Mufti. Timbalan lah. Bukan Mufti. Timbalan Mufti Pahang. Dia pandai cerita-cerita lagu-lagu Piramli ni dengan vokal-vokal Arab. Okey, satu dah. Bukan nak cerita Piramli ni, cerita Nahwan tadi tu ya. Okey. Jiharkah pula ada satu. Jiharkah tersebut kan 4 nombor 4 dia kan. Ada satu, hamba tak berani, tapi ada satu Syekh daripada Syria. Syekh daripada Syria. Tapi dia duduk di Brunei. Nama Mut'i Al-Qabbani. Dia ngajar di Brunei lama lah. Lepas ni duduk balik ke Syria, ke duduk Brunei ke mati tak tahulah. Suhu lah dulu Syekh ni. Qari lah juga. Dia berani royak. Dia dapat sumber daripada mana hamba tak tahu, Allahu a'lam. Dia kata lagu Nabi baca lagu Jiharkah.
Hamba tak tahu mana usul-usulnya. Dia kata, bukan hamba kata dah. Adalah dalil dia ayatnya. Dia kata, ataupun gini, kita tak kata gitu, kita betul sikit. Ciri-ciri bacaan Nabi ada dalam lagu jihadkah gitu. Kita betul. Jangan kita kata Nabi baca gitu dosa pula dah. Kita tak ada bukti kita disebut dah. Ciri-ciri lagu, ni hak kita kata lah, bukan dia kata. Dia kata dia sesat dah kan. Hamba tak silap dah. Hamba tak berani nak kata gitu. Tapi hak kita ejah baca apa kata-kata dia tu, ciri-ciri bacaan Nabi tu ada dalam lagu jihadkah. Sebab hamba tak tahu, tanya dia. Mungkin sebab ada seni ke apa, hamba tak tahulah. Hamba pun tak tanya dia. Dah. Tapi ramai juga orang sebut gitu dah. Sama ada orang ambil daripada dia ke, ataupun orang ambil daripada syekh lain ke, kata gitu. Lagu jihadkah lah. Kalau jihadkah untuk sembahyang tak mudah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ramai-ramai Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana wa qubur abaina wa ummahatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.